Okey, apakah yang mengubah diri anda selepas Toronto? Selepas Toronto, untuk saya harap lebih bagus lah sekarang. Nak pasal kita kan kena fokus dalam negeri kita sendiri pun kan, dalam negara. Jadi kita harap filem tu berjaya dan successful di Malaysia juga, sebab itu market kita kan. Jadi selepas Toronto tu, walaupun Toronto punya reception, apa yang kita response dia sangat-sangat bagus ya, baik dari segi kritik dan dari segi dalam community filem tu kan, distributor lah semua, dan begitu juga audience macam screening pun ya. Jadi untuk kita itu memberikan satu semangat lah. Jadi kita harap dan di Malaysia pun orang boleh terima ya, pasal jadi that's the next phase lah. Ya. Tapi adakah juga penerimaan di sana tu menyebabkan ego anda semakin besar? Ya, kerana dah pagi tu susah nak bangun, kepala tu berat dah besar kan, nak masuk nak keluar pintu pun tak boleh kan. Jadi nanti tahu betul-betul kena pegang ikut saya kan. I mean at the end of the day, kita bukan buat filem bukan apa, kita buat filem macam saya kata lah, saya kalau nak buat filem banyak-banyak itu lain kan. Tapi untuk saya seolah-olah kita buat satu benda yang apa ya, kita nak betul-betul nak ekspreskan dari diri ataupun hati. Jadi untuk saya kerja tu memang panjang, dan for me ego tu it's a secondary kan, bukan sebab filem ni yang sebenarnya actually any film, bukan saja director saja yang bikin kan, betul-betul depending on bagaimanakah tiap-tiap director bekerja. Tapi untuk saya tahu yang input datang daripada orang-orang yang dalam bekerja dalam produksi, daripada actors, daripada translators, daripada segi apa ni penulis. Masa saya menulis pun, producer saya Nandita memang dia dengan saya yang sebenarnya bekerjakan skrip tu, dan bila kita terjemahkan pun dengan siapa, Joe Kidd yang ya, jadi so you masih lagi orang yang sama? Saya harap begitu. Kata kawan-kawan saya susah benda ni, takkan kita nak apa ni berubah di overnight kan, macam dia kata. Jadi I think I'm still the same guy. Tapi anda memang berbangga lah dengan pencapaian. Ya, saya bukan apa, pasal bila kita di Toronto kan Najami, senang aja bila kita kalau lihat dalam konteks ini kan, seluruh dunia di situ. Berapa, saya ingat 250 filem ya. Jadi walaupun bukan saya kata filem saya ini sangat taraf dia naik tiba-tiba sangat tinggi, tetapi mana terhadap filem itu, tetapi reaksi yang kita dapat dari audience dan dari penulis, kritik ataupun orang-orang producer lain yang berbicara atau membincang dengan saya, mereka datang masa saya ingat masa bila kita buat 3 public screening tu kan. Jadi ada, selepas itu ada Q&A. Jadi saya di sana cuma dapat lihat 2 public screening dan saya kena dihadir ke situ. Jadi bila dia orang keluar, yang mana yang tak dapat nak apa ni stay untuk Q&A tu, dia orang keluar tu, dia memberikan pujian dan memberikan tahniah kepada saya sebab dia suka sangat filem tu. Jadi okeylah kan. Kadang-kadang dari kritik pun yang masa Variety keluar kan dia punya review, kita memang tak sangka kan. Kita sana macam orang kecil je, syarikat kecil. Jadi bila Variety keluarkan review selepas public industry screening, saya ingat yang datang ataupun public screening, kita terkejut juga, gembira juga ya. Dan immediately bila kita ada US partners di sana kan, macam publicist ke distributor, dan kita punya agent Eastern Light pun ada sana. Mereka sendiri katakan kita tak pernah baca review macam ni, sangat-sangat dipuji kan filem tu. Jadi kita fikir baguslah. Dan untuk saya dalam konteks itu kan, banyak orang di dalam dunia kat situ, filem-filem lain. Jadi ini untuk saya apa ni realize dan
benda macam ini sangat bagus. Jadi dia memberikan semangat ya, untuk kita dan siapa bekerja dengan kita. Jadi kita bersemangat. Jadi kita nak, kalau boleh, saya kalau boleh besok nak start filem lagi satu. You know what I mean? So bermakna barrier bahasa tu bukan faktor yang kata menyebabkan penonton tak dapat ikut cerita tu. Mereka hanya membaca subtitle kan? Ya. Yeah. Tetapi maknanya filem tu berjaya sampai kepada mereka kerana gambarnya, bahasa gambarnya. Ya, dan betul. Tetapi filem macam ini dan dalam konteks festival pun kita mesti memahami pun dalam negara-negara lain tradisi filem ialah dan menayangkan filem dari luar negeri dah memang dari dulu lagi, sejak 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Sebab tu filem-filem macam Akira Kurosawa atau filem Jepun, filem Abbas Kiarostami dari Iran dan macam-macam lagi dari negara lain boleh katakan boleh berjaya di tempat-tempat macam ini sebab mereka memahami kultur-kultur lain dan maknanya pandangan mereka tentang seni dan budaya filem ialah sangat luas kan. Jadi untuk mereka membaca apa ni subtitle apa itu tidak bermasalah. Dan jadi untuk mereka, pasal mereka dah ada seolah-olah infrastruktur dan culture, maknanya badan culture yang tentang filem ini dah lama. Jadi saya ingat ini memang terlimpah masuk di dalam masyarakat mereka sendiri dan dalam berita, dalam secara menulis, secara kritik seperti itu. Jadi maknanya benda film culture ini memang luas. Dia memahami dan dia appreciate. Saya pun tercengang tak dia apa yang kritik tu tulis kan. I mean okay, great, tapi apa yang dia tulis dia betul-betul tangkap tau culture kita, walaupun dia tidak pernah boleh jadi datang ke sini semua. Tapi yang saya lagi suka sebab orang-orang semua kata dengan saya, oh Malaysia ni kat mana, tapi nampak betul-betul saya pilih lokasi itu kan memang saya nak lokasi yang betul-betul cantik. Pasal ceritanya cerita ganas. Jadi ada kontradiksi dan ada kontras. Jadi mereka tertarik sangat dengan lanskap di Malaysia ni. Kata, oh boleh aku ingat aku nak melawat Malaysia untuk holiday. Jadi okey lah kan. Jadi pada waktu yang sama anda macam seolah duta kepada Malaysia. Tak adalah seperti itu.